Kejadian berlaku sekitar jam 3 pagi semasa mangsa sedang tidur di anjung rumah bersama anak perempuannya dan anak lelakinya. Menurut mangsa, pada waktu itu beliau sedang tidur dan selepas itu beliau terjaga setelah merasakan ada seseorang berbaring di sebelahnya. Dalam keadaan mamai, mangsa menyangkakan orang itu adalah suaminya yang bekerja di Kuala Lumpur dan pulang ke rumah sekali sebulan pada waktu sedemikian. Mangsa terdengar lelaki di sebelahnya itu berbisik mengajaknya masuk ke dalam bilik. Lalu mangsa diangkat oleh lelaki itu untuk dibawa ke dalam bilik tidur. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika berada di atas katil, lelaki itu iaitu suspek telah meraba pada keseluruhan badan mangsa termasuk bahagian dada dan juga kerang mangsa. Selepas diraba, mangsa merasakan suspek telah menarik baju dan kain batik yang dipakai mangsa sehingga ke paras leher mangsa. Kemudiannya, mangsa dapat merasakan suspek memasukkan Angry Bird-nya ke dalam kerang mangsa. Pada saat itulah mangsa meraba kepala suspek dan mendapati rambut suspek adalah jenis kerinting dan ada rantai di leher suspek. Ini adalah berlainan dengan suami mangsa di mana rambut suaminya adalah jenis lurus dan suaminya tidak memakai rantai leher. Pada masa yang sama, mangsa dapat merasakan kelainan pada Angry Bird suspek yang tidak sama dengan Angry Bird suaminya. Setelah mengetahui fizikal tubuh suspek berbeza dengan suaminya, mangsa terus menjerit dan bergelut dengan suspek. Ketika pergelutan itu berlaku, mangsa dapat melihat wajah suspek. Pada masa yang sama, anak perempuan mangsa meluru masuk ke dalam bilik tidur selepas mendengar jeritan ibunya dan anak perempuan mangsa juga turut bergelut dengan suspek. Anak perempuan mangsa juga dapat melihat wajah suspek. Selepas pergelutan singkat itu, suspek telah lari keluar dari rumah mangsa. Mangsa kemudiannya membuat laporan polis mengenai kejadian tersebut pada jam 9.33 pagi hari yang sama. Tidak lama selepas itu, suspek berjaya diberkas polis dan suspek kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Muhammad Zaharuddin telah dituduh merogol seorang wanita berusia 46 tahun di rumah tidak bernombor di dalam sebuah kampung yang terletak di Lenggong dalam daerah Hulu Perak dalam negeri Perak pada 24 Oktober 2010 kira-kira jam 3 pagi. Zaharuddin didakwa di bawah Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum 20 tahun penjara dan juga sebatan jika disabitkan kesalahan. Di akhir perbicaraan di Mahkamah Session, hakim bicara mensabitkan tertuduh dengan pertuduhan dan tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dari tarikh 13 Disember 2017 dan tertuduh juga dikenakan 4 kali sebatan. Hakim Mahkamah Session juga memerintahkan agar tertuduh menjalani pengawasan polis selama 2 tahun selepas tertuduh selesai menjalani hukuman penjara iaitu selaras dengan peruntukan Seksyen 295-1A Kanun Tata Cara Jenayah. Tertuduh tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Session. Tertuduh kemudian memfailkan rayuan ke peringkat Mahkamah Tinggi. Petisyen rayuan tertuduh bertarikh 7 Disember 2018 menyenaraikan 25 alasan bagi menyokong rayuan tertuduh terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Session. Namun demikian, kesemua alasan tersebut seperti dihujahkan oleh peguam bela tertuduh adalah memfokuskan kepada hanya 2 isu berikut. Yang pertama, sama ada Angry Bird tertuduh masuk ke dalam kerang mangsa. Yang kedua, sama ada tertuduh telah tersilap percaya bahawa wujud kerelaan di pihak mangsa. Apakah keputusan rayuan tertuduh di Mahkamah Tinggi? Adakah tertuduh benar-benar bersalah ataupun tidak? Bagi isu pertama iaitu sama ada Angry Bird tertuduh masuk ke dalam kerang mangsa, keterangan tertuduh semasa perbicaraan adalah jelas bahawa tertuduh tidak menafikan fakta bahawa yang dia telah masuk tanpa kebenaran ke dalam rumah mangsa pada waktu dan hari kejadian dengan niat untuk melakukan hubungan seksual dengan mangsa. Menurut tertuduh, dia adalah seorang penagih dadah tegar dan dia bertindak masuk ke dalam rumah mangsa pada masa kejadian setelah dia terdengar suara bisikan.
Selain itu, tertuduh memberi keterangan bahawa yang dia sebelum itu dengar dari rakan-rakannya yang mengatakan bahawa mangsa merupakan seorang yang agak sosial dan bebas dalam pergaulannya. Tertuduh juga memberi keterangan bahawa setelah masuk ke dalam rumah mangsa, dia berbaring di sebelah mangsa dan mengajak mangsa masuk ke dalam bilik tidur di mana tertuduh telah meraba bahagian dada dan kerang mangsa. Mangsa pula dikatakan membelai dan mengusap Angry Bird tertuduh dengan tangannya. Dengan secara tiba-tiba, mangsa berkelakuan seperti orang histeria memanggil anaknya yang kemudian masuk ke dalam bilik itu lalu bergelut dengan tertuduh. Setelah itu, tertuduh mengatakan yang dia keluar dari rumah itu dan pulang ke rumahnya. Keterangan tertuduh setakat mana mengenai kejadian merupakan keterangan langsung di bawah Seksyen 60 Akta Keterangan 1950. Selain itu, keterangan sedemikian merupakan keterangan yang relevan dan boleh juga diterima masuk di bawah Seksyen 8 dan Seksyen 9 Akta Keterangan 1950. Namun demikian, jelas ia tidak membawa kepada pengakuan salah bagi pertuduhan yang dihadapinya seperti mana yang ditakrifkan di bawah Seksyen 17-2 Akta Keterangan 1950. Peguam bela tertuduh berhujah bahawa pihak pendakwaan telah gagal membuktikan elemen pertuduhan terhadap tertuduh iaitu wujudnya kemasukan Angry Bird tertuduh ke dalam kerang mangsa. Hujahan ini adalah berasaskan keterangan tertuduh bahawa walaupun tertuduh berniat untuk melakukan hubungan seksual dengan mangsa, berada bersama mangsa semasa kejadian, mencium mangsa dan telah meramas bahagian dada dan kerang mangsa, tindakan tertuduh berhenti hanya takat itu sahaja tatkala mangsa bertindak seperti seorang histeria dan menjerit. Tertuduh menyatakan yang dia melakukan foreplay seperti mencium dan meramas bahagian dada mangsa adalah semata-mata atas anggapan bahawa mangsa telah memberi persetujuan untuk tertuduh melakukan sedemikian, apatah lagi berlandaskan maklumat yang tertuduh dapat dari rakan-rakannya yang mengatakan bahawa mangsa merupakan seorang yang sosial dan bebas pergaulannya. Mahkamah Tinggi bersetuju dengan rumusan Mahkamah Session bahawa berdasarkan keterangan mangsa dan disokong oleh keterangan saksi-saksi lain serta laporan perubatan, adalah jelas terdapat kesan abrasion pada bibir kerang mangsa yang diakibatkan oleh objek tumpul seperti Angry Bird dan dapat disifatkan wujudnya kemasukan objek tumpul ke dalam kerang mangsa. Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa perlu melihat keterangan mangsa secara keseluruhan. Mahkamah Tinggi juga turut mengesahkan bahawa dalam kes rogol, keterangan mangsa tidak memerlukan keterangan sokongan. Mahkamah Tinggi telah meneliti dan menganalisa keterangan-keterangan saksi-saksi pendakwaan dan membuat penghargaan kehakiman terhadap semua keterangan tersebut. Bagi isu pertama ini, Mahkamah Tinggi mendapati mangsa telah memberi keterangan bahawa beliau dapat merasakan yang Angry Bird tertuduh telah masuk ke dalam kerangnya semasa kejadian, waimah hanya beberapa saat. Walaupun mangsa memberi keterangan bahawa beliau dapat rasa yang Angry Bird tertuduh masuk ke dalam kerangnya hanya beberapa saat, ia cukup untuk memenuhi intipati pertuduhan mengenai kemasukan Angry Bird tertuduh ke dalam kerang mangsa. Setelah Mahkamah Tinggi membuat penghargaan kehakiman terhadap segala keterangan secara maksima, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa dapatan Mahkamah Session bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh merupakan satu dapatan yang betul di sisi undang-undang. Bagi isu kedua pula iaitu sama ada tertuduh telah tersilap percaya bahawa wujud kerelaan di pihak mangsa, Mahkamah Tinggi bersetuju dengan dapatan Mahkamah Session mengenai kredibiliti keterangan mangsa yang membawa kepada pembuktian elemen pertuduhan terhadap tertuduh. Mahkamah Tinggi juga bersetuju dengan dapatan Mahkamah Session mengenai pemakaian Seksyen 375-D Kanun Keseksaan melalui keterangan mangsa bahawa walaupun terdapat persetujuan dari mangsa, tetapi tertuduh tahu pada waktu itu bahawa dia bukan suami yang sah kepada mangsa dan mangsa memberikan persetujuan kepada pelakuan tertuduh semasa kejadian kerana beranggapan dan percaya pada masa itu bahawa tertuduh adalah suaminya.
Keterangan mangsa mengenai perkara ini dikukuhkan lagi melalui keterangan anak perempuan mangsa perihal beliau terjaga dari tidurnya setelah terdengar jeritan kuat dari ibunya. Mahkamah Tinggi seterusnya mendapati Mahkamah Session adalah betul dalam dapatannya bahawa keterangan tertuduh semasa membela diri merupakan satu afterthought. Tertuduh gagal memenuhi kehendak undang-undang mengenai pembelaan terhadap kesilapan fakta yang dibangkitkannya. Beban pembuktian mengenai wujudnya kesilapan fakta tatkala tertuduh melakukan hubungan seksual dengan mangsa hendaklah dibuktikan oleh pihak tertuduh atas imbangan munasabah. Mahkamah Tinggi mendapati tertuduh bukan sahaja gagal memenuhi kehendak ini, malah tertuduh juga gagal dalam keterangan pembelaannya untuk mematahkan keterangan mangsa mengenai kemasukan Angry Bird tertuduh dalam kerang mangsa yang disokong keterangannya oleh pegawai perubatan. Bagi rayuan untuk sabitan tertuduh, berdasarkan segala pertimbangan yang dinyatakan, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa sabitan terhadap tertuduh oleh Mahkamah Session di bawah Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan adalah satu sabitan yang selamat dan betul di sisi undang-undang. Maka dengan itu, Mahkamah Tinggi menolak rayuan tertuduh terhadap sabitannya di bawah Seksyen 376-1 tersebut. Ini bermaksud tertuduh kekal bersalah. Bagi rayuan untuk hukuman tertuduh pula, setelah mengambil kira prinsip-prinsip yang diputuskan serta segala faktor mitigasi dari pihak tertuduh serta faktor-faktor lain seperti berikut, iaitu yang pertama, hujahan pemberatan hukuman oleh pihak pendakwaan. Yang kedua, fakta kes ini seperti dalam keterangan saksi-saksi yang telah Mahkamah Tinggi teliti dan nilai semula. Yang ketiga, ini merupakan kesalahan pertama tertuduh. Yang keempat, hukuman penjara selama 12 tahun dan 4 kali sebatan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session boleh menyebabkan kesan kehancuran kepada tertuduh. Yang kelima, kejadian ini berlaku pada Oktober 2010. Nota prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session menunjukkan bahawa pihak pendakwaan hanya memulakan tindakan terhadap tertuduh pada 24 November 2017, iaitu selang 7 tahun kemudian. Semasa keputusan mahkamah ini dibuat pada 18 April 2019, iaitu hampir 9 tahun telah pun berlalu sejak tarikh kejadian, mahkamah ini dimaklumkan mangsa telah pun berpindah ke tempat lain untuk memulakan kehidupan baru bersama keluarganya. Yang keenam, tertuduh wajar diberi peluang kedua untuk memulakan kehidupan baru. Tertuduh tidak boleh berbuat demikian jika tertuduh perlu meringkuk di dalam penjara untuk tempoh yang panjang. Dan akhir sekali, keperluan untuk mengelakkan tertuduh menjadi penjenayah yang tegar setelah keluar daripada penjara akibat berada di penjara bagi tempoh yang lama. Mahkamah Tinggi telah membuat pendekatan imbangan dan memutuskan bahawa rayuan tertuduh terhadap hukuman wajar dibenarkan. Oleh itu, Mahkamah Tinggi menurunkan hukuman terhadap tertuduh kepada 10 tahun penjara serta 2 kali sebatan. Namun demikian, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa perintah Mahkamah Session agar tertuduh menjalani pengawasan polis selama 2 tahun selepas selesai menjalani hukuman penjara selaras dengan peruntukan Seksyen 295-1A Kanun Tata Cara Jenayah adalah dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Muhammad Zaharuddin lawan pendakwa raya 2019 MLJU 498 Mahkamah Tinggi Ipoh. Nombor rayuan jenayah AB 42S 11 10/2018.